Untuk satu sembang santai lah, kita panggil sebagai sembang santai, tak ada pelancaran, tak ada orang panggil sebagai bual bicara, tapi kita sembang santai mengenai seni menulis dan menerbitkan buku pertama. Jadi biar kami perkenalkan diri dahulu. Saya Mazliza binti Muhammad Nur, konsultan penerbitan dan juga penerbit. Saya Zamri bin Muhammad, pengasas sekolah penulisan. Saya Ajwad bin Muhammad Syafi'i, editor dan ghostwriter sepenuh masa. Jadi susah nak jumpa sebenarnya tiga seorang kata apa? Editor, penulis, penerbit di atas satu pentas yang sama kan. Selalunya kalau kita tengok penulis sahaja, jarang ada editor ke atas ni. Paling-paling pun ada illustrator ataupun dengan penerbit sahaja. Jadi hari ini sebenarnya kita nak berkongsi sedikitlah apa yang kami tahu. Kita kongsikan ilmu tentang bagaimana kita boleh menulis dan menerbitkan buku dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Sekarang kita tahu kan, ekonomi tengah gawat, ekonomi tak menentu ni. Jadi banyak yang kita tengok, ada setengah penulis ataupun mereka yang nak terbit buku sendiri. Sebab kita tahu bila terbit buku sendiri ni mempunyai kos yang sangat tinggi. Kos yang mungkin orang kata mahal lah nak terbit buku sendiri, nak pergi hantar pada penerbit lah kan. Tapi kalau kita tengok di PBNKL hari ini kan, sejak daripada beberapa tahun yang lepas, dah banyak sebenarnya penulis-penulis yang sudah terbit kan. Jadi kadang-kadang bila kita tanya, ada orang cakap menulis ni saya tak ada masa, ataupun bila masa yang sesuai saya nak terbit buku, ataupun bila masa saya nak menulis. Ataupun ada orang yang 3 tahun lepas jumpa saya nak menulis, okey tulislah, tak tulis. 2 tahun lepas datang lagi, saya nak menulis, tak tulis lagi. Tahun lepas datang, seronoklah tengok orang ada buku, saya nak menulis juga, tapi tak tulis juga. Jadi saya nak tanyalah, contoh saya nak tanya Tuan Zamri kan, sebab Tuan Zamri pun dah banyak menulis buku dan juga mengelola sekolah penulisan kan. Bilakah sebenarnya waktu yang sesuai sebenarnya yang penulis ni boleh menulis atau menerbitkan buku? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan cik puan, bakal datuk-datuk, bakal datin-datin, bakal puan Sri, bakal Tun, insya-Allah. Alhamdulillah hari ini kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan ia diberkati dan mudah-mudahan juga acara hari ini dapat membawa pelan tindakan yang boleh diamalkan dalam tempoh 24 jam. Itu kita punya objektif berada di pentas ini. Supaya apa yang didengari hari ini adalah sesuatu yang bertindak sebagai skrip tindakan. Okay, menjawab persoalan tentang masa untuk menulis, itu adalah persoalan yang kedua. Proses untuk menjadi penulis ini, ia datang dalam 3 peringkat, iaitu mahu, tahu dan juga mampu. Ya, apa perbezaan antara mahu, tahu dan juga mampu? Dan kenapa saya kata bahawa mengurus masa adalah jawapan yang kedua? Ia perlu menjawab persoalan kenapa mahu menulis terlebih dahulu. Sebab ia mesti datang daripada dorongan peribadi, internal urge. Apa yang kita nak sebenarnya daripada proses menulis. Dan majoriti daripada penulis kita yang termasuklah dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, mereka bukanlah bercita-cita ataupun berhasrat menjadi penulis. Bukan sahaja aku hendak menjadi penulis kerana ada buku atas nama sendiri. Mungkin ada sebilangannya, tetapi sepanjang saya mengendalikan sekolah penulisan sejak tahun 2009 sehingga tahun 2026, ada pattern ataupun corak yang berulang, yang mana kita boleh tahu dia kalau kata hendak menjadi penulis, ada benda lain yang hendak dicapai. Okey, yang pertama dari aspek berdamai dengan diri. Fitrah kita semakin berusia, semakin kita membawa beban ilmu dan juga beban pengalaman. Ia menjadi satu bentuk noise, bising sebenarnya kepala kita dan berat, dan benda tu perlu dikeluarkan. Dan proses mengeluarkannya itu salah satu wadahnya adalah menulis. Cuma perbezaannya, penulisan itu akan menjadi dalam bentuk yang bagaimana? Sama ada kalau dulu-dulu orang cenderung untuk menulis diary. Diary ini memang satu tabiat ataupun satu rutin yang banyak membantu
ramai orang dalam regulasi kesihatan mental dan juga pengurusan jiwa. Sebab menulis ini fokusnya adalah untuk mencapai clarity. Maksudnya adalah kita jelas, kita faham dan kita nampak sesuatu di hadapan kita. Sebab itu tuan-tuan dan cik puan, kalau kita lihat di belakang ini, kita ada satu reruai nama dia stesen buku. Kalau tuan-tuan dan cik puan selepas ini singgah ke reruai tersebut, tuan-tuan dan cik puan akan dapati sebegitu banyak buku-buku yang bersifat pengalaman hidup dan juga buku yang berbagi ilmu berdasarkan bidang masing-masing. Dan apa yang berlaku dalam kalangan penulis ini, yang sebahagiannya daripada alumni sekolah penulisan, mereka memberitahu bahawa makna hidup itu lebih mendalam. Perkara yang dahulunya disalah tafsir, sekarang ini diertikan dengan maksud yang baru. Contoh paling mudah ya, waktu kita kecil, kita remaja, kita masuk ke zaman universiti, kita ada sisi permusuhan dengan ayah kita. Sebab sisi ketegasannya, sisi keadaan yang mana banyak babak-babak yang mana ayah kita berkata no berbanding yes. Jadi kita lihat pada usia-usia itu sebagai sisi penolakan dari orang tua ke atas orang muda. Tetapi apabila perkara tersebut tinggal sebagai kenangan, jika dibiarkan dalam fikiran, ia akan menjadi satu keadaan salah tafsir. Kita tak melihat satu perspektif yang lain. Sehinggalah apabila kita memilih untuk menulis. Dan ketika menulis itu, tuan-tuan dan cik puan, kalau sekadar menulis sahaja, meluahkan sahaja, standardnya tu, tahapnya tu tak ubah seperti laporan tahunan di pejabat. Sebab apa? Kita mengeluarkan sahaja. Ya, kalau di organisasi, wajib kan untuk sediakan laporan tahunan. Kita bentang dalam mesyuarat misalnya. Tetapi kita tak dapat menghayati, tak dapat memahami. Kita tahu perkara itu berlaku, tetapi kita tak tahu kenapa ia berlaku sebegitu. Sebab itu, apabila mereka dah berusia 40 tahun ke atas, sifat mahu menulis itu didorong untuk memahami semula keadaan yang pernah dialami dahulu. Oh, ayah aku garang supaya aku sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Ataupun ayah aku sengaja berkata tidak supaya dia nak anak dia cabar dia semula dengan beri solusi yang lain. Bukan semata-mata untuk menghalang. Dan benda tu hanya timbul apabila kita tulis, kerana benda yang kita boleh kawal adalah benda di depan mata. Selagi berada dalam fikiran, dia adalah kenangan yang membebankan, memberatkan emosi, dan kita akan terus hidup dalam keadaan salah tafsir terhadap peristiwa. Cara kita memahami takdir itu sama ada difahami sebagai musuh ataupun teman yang mengembangkan jiwa. Jadi sebab itu, sebelum bercakap tentang pengurusan masa, kita perlu selesaikan isu kenapa dia mahu menulis. Sebab tu, bila Puan Mazina kata dari tahun ke tahun tak datang, dia bukan isu sampai seru tak sampai seru. Apa yang dia nak perjuangkan dalam penulisan dia? Apa benda yang dia nak capai makna hidup dan ketenangan hidup? Dan bila menyebut tentang pengurusan masa, saya suka kepada satu hadis ni, iaitu Allah paling mencintai ibadah yang mana dibuat secara berterusan meskipun sedikit. Dan daripada hadis ini, saya bawa kepada satu pelantikan, iaitu penulisan formula busut. Kenapa busut? Sebab sifat busut, tanah yang membukit di bawah pokok kadang-kadang kan, dia datang daripada himpunan butir-butir tanah. Sikit-sikit. Kalau kita tunggu tengok, memang hilang sabar lah. Tapi proses tu menyebabkan busut tu makin lama makin meninggi dan makin mengeras. Sama juga dalam proses menulisan. Kalau kita ambil konteks hadis tadi, Allah paling cinta, perkataan tu perkataan yang paling saya hook sekali lah. Allah paling cinta ibadah yang sedikit tetapi berterusan. Dalam konteks menulis, kita bukan mencari masa lapang, kita bukan menunggu masa yang sesuai, tetapi mengurus nikmat masa ini bermaksud mencipta masa untuk mencapai sesuatu. Kita berkeputusan untuk cipta masa tersebut. Kalau kita lapar, kita mencipta masa untuk pergi keluar dan makan. Kalau kita tiba-tiba mendapat seruan panggilan fitrah, panggilan alam tu, kita cipta masa untuk keluar daripada dewan. Pandai-pandailah macam mana kita akan susun
acara di pentas ni kan, tiba-tiba saya keluar. Contoh, sama juga. Kita hanya anggap sesuatu tu penting apabila kita mencipta masa. Samalah kalau dalam proses mendirikan rumah tangga. Daripada tak pandai menyimpan, dapat simpan 10,000. Benda yang tak pernah dijangka sebelum ini. Jadi keputusan untuk menulis datang daripada perbuatan mencipta masa. Kalau kita refer atau rujuk balik pada hadis tadi, apakah waktu yang paling sedikit? Waktu yang paling sedikit yang dapat saya sarankan adalah 10 minit sehari. Dan 10 minit itu tidaklah bermaksud duduk menulis 10 minit sepenuhnya. Boleh dibuat secara pecahan. Contoh alumni yang pernah buat begitu adalah Dr. Farida. Dr. Farida Idris, dia menghasilkan buku setebal 400 halaman, ensiklopedia penyusuan bayi, terbitan PTS. Dan saya tanya, Dr. Farida ni orang yang sibuk, seorang pensyarah, seorang aktivis dan juga memberi khidmat profesional dalam bidang kesihatan. Doktor, bila doktor menulis sebenarnya? Okay, dia pakai banyak topi sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai aktivis, sebagai seorang pensyarah, seorang pengamal kesihatan. Nampak? Banyak topinya. Dan beliau beritahu saya, Tuan, saya selit-selit pada masa yang ada. Dengan kata lain, dia mencipta masa. Selit-selit tu bila? Saya tanya lagi. Ketika saya tunggu anak saya di depan sekolah, saya akan buka telefon bimbit saya akan tulis sedikit. Ketika menaiki komuter pergi ke tempat kerja ataupun pulang ke rumah, beliau akan menaik sedikit. Sedikit demi sedikit, formula busuknya itu menjadi 400 halaman buku full color, warna. Dan menjadi rujukan sekarang dalam kalangan ibu-ibu yang nak menyusukan bayi mereka. Dan buku tu menjadi rujukan kepada NGO-NGO yang berkaitan tentang situasi berikut. Sebab itu, proses untuk bila nak menulis ini, ambil masa yang paling sedikit, walaupun seminit. Sebab kita kena ingat, sebagai seorang penulis, kita bukan sekadar mencipta masa, kita juga memohon kepada Allah keberkatan masa. Dalam hal ini, untuk isteri, kita minta izin suaminya. Seorang anak minta izin pada ibu, doakan ibu, mohon doa. Sebab itu adalah insurans sosial kita ni, takaful kita, proses pelaburan kita untuk buat sedikit tetapi menjadi. Dia tak ada alasan, saya tak ada masa nak nulis. Selalu kita dengar dapat alasan, saya tak ada masa nak nulis. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Boleh, silakan. Ini contoh buku yang ditulis oleh sahabat kita lah, Tuan Izwan Wahab. Judul buku ini adalah 6 komponen urus duit dengan jelas untuk anak muda. Buku ini ada di stesen buku. Buku ini adalah salah satu contoh hidup yang mana saya bertanya kepada Tuan Izwan Wahab ni, beliau ni CTO di sebuah syarikat parcel dalam bidang teknologi. Saya tanya, Tuan ketua programmer, sibuk dengan urusan-urusan yang memerlukan keputusan-keputusan yang penting. Bila masa Tuan boleh tulis buku yang setebal hampir 200 halaman ni? Dan kata Tuan Izwan, saya hanya menulis di status Facebook setiap hari 8 pagi di kedai mamak ketika menikmati secawan teh dan juga bihun. Setiap hari tanpa gagal. Jadi pukul 8 hingga 8.30 adalah tempoh dia makan dan menulis sikit. Dan kemudian ketika selepas waktu kerja, kerana amanah pada masa tu, maka beliau tunggu. Dia kata kalau balik awal pun sesak. Jadi dia ambil masa setengah jam bertenang itu dan dihasilkan satu lagi status di bawah satu tema, iaitu urus duit, nota duit. Kalau tuan-tuan boleh lihat di sini, wajahnya pun seperti encik monopoli. Okay. Jadi tuan-tuan lihat, ini bukti hidup tuan-tuan. Biar sedikit asal menjadi. Ibadah yang Allah paling cinta adalah ibadah yang sedikit tetapi berterusan. Pegang benda itu sebagai amalan proses penulis dalam mencipta masa dan mengurus peluangnya. Okey, ini cerita bermula. Kita fast forward sikit, kita lompat sikit lah kan. Katalah contoh tadi kita risau tentang kegawatan ekonomi dan sebagainya kan. Tapi dia tetap menulis. Dia menulis sejak PPKM tahun lepas. Tahun ni 2026 dia dah siap satu manuskrip yang lengkap, yang kita kata draft awal lah.
tahap awal. Dan dia kata, oh Puan Mas ada upload di status di Facebook, katanya boleh dah datang tanya. Dia pun jumpa Puan Mas, kata, Puan Mas saya dah siap ni draft. So apa saya nak kena buat sekarang ni? Saya nak kena terbitkan sekarang ke dalam keadaan saya pun bajet tak banyak? Ataupun saya nak kena tunggu cari penerbit ke supaya penerbit dah tanggung semuanya? Ataupun saya nak kena buat apa Puan? Tolonglah saya Puan. Macam Okey, tu. ataupun saya tambah sedikit. Nambah nampak. Okey, tambah. Kadang-kadang inilah waktunya kita bagi tekanan sikit pada penerbit kita kan. Okey, ini ada RM100. Okey. Boleh tak kita hasilkan buku dengan RM100? Okey, ini RM50 dan ini RM10. Okey, dalam keadaan tiga-tiga ni boleh tak kita menghasilkan sebuah buku? Sebenarnya boleh. Boleh. RM100 tu kita tunggulah 3-4 bulan boleh dah dapat. Tak ada, sebenarnya macam ni. Okey, kita berbalik kepada soalan Tuan Ajwa tadi kan. Okey, kalau katalah dia memang ada RM160 dalam tangan sekarang ni. Okey, RM160 lah, ataupun mungkin ada RM100 sahajalah. Perkara pertama yang saya nak nasihatkan kepada penulis ni, mula-mula tengok dulu balik manuskrip tu. Sekiranya manuskrip tu sesuai untuk diterbitkan ke mana-mana rumah penerbitan, dan beliau sendiri tak ada, kita panggil sebagai tak ada langsung rasa urgency nak menerbit buku. Memang katanya, okey, saya saja nak terbit buku saja. Saya nak kongsikan saja saya punya pengalaman, ataupun saya nak saja kongsikan saya punya pengetahuan ni. Okey. Jadi cari satu penerbit yang boleh kita hantarkan orang kata dia punya manuskrip ataupun proposal. Dan pastikan penerbit tu memang ada menerbit genre yang sama yang kita tulis. Jangan kita tulis buku kisah hidup pergi kat Manis tulis novel je. Jangan pula kalau kita tulis komik kita pergi pula dekat Al-Hidayah contohnya. Al-Hidayah buat buku-buku agama. Jadi kita pergi ke mana yang memang nak terbit. Kemudian bincang. Duit 100 tu bolehlah bawa kereta isi minyak kan. Kita bawa ke tempat penerbit, kita tanya, adakah manuskrip tu boleh diterima di rumah penerbitan sebab dah siap kan? Belum tulis, kira dah memang siap. Ini cerita dah siap manuskrip dia. Tapi kalau jumpa saya kata, okey Puan begini, saya memang nak sangat terbit buku ni sendiri. Saya nak sangat terbit buku sendiri. Saya tak nak hantar kepada mana rumah penerbitan. Saya nak terbit sendiri, tapi saya tak ada bajet. Okey, perkara pertama ialah cari proofreader ataupun orang kata pembaca kedua kepada manuskrip kita. Daripada RM100 tu boleh mulakan dengan konsultasi. Konsultasi, cari mana-mana konsultan penerbitan ataupun saya sendirilah kan. Kita kenalah promo diri sendiri. Cari mana-mana konsultan penerbitan yang boleh beri kita nasihat. Adakah manuskrip kita ini sesuai untuk diterbitkan? Ataupun apakah konsep manuskrip yang kita daripada manuskrip kita tu, apa konsep yang boleh kita buat? Adakah dia boleh jadi bestseller selepas ini? Ataupun adakah kita perlu rombak semula supaya ia sesuai dengan pasaran? Okey. Kedua, kita boleh juga buat kajian pasaran daripada manuskrip tersebut. Ambil beberapa bahagian dalam manuskrip kita tu, letakkan di Facebook ataupun letakkan di thread atau di mana-mana media sosial. Selalu jawapan yang saya terima lah, dia kata macam ni, Puan, nanti kalau saya letak dekat media sosial, orang ambil, orang curi saya punya cerita. Satu, nak jaga hak cipta kita sebenarnya mudah saja. Manuskrip kita dah ada dalam laptop, betul tak? Kita dah tulis, dah ada dia punya timestamp. Paling mudah ialah kita emailkan semula manuskrip kita tu kepada diri kita sendiri ataupun mana-mana email kita sendirilah ada timestamp. Facebook kita pun ada timestamp kan. Jadi kalau ada orang lain nak ambil pun, kalau rasa berbaloi, kita fight lah, kita gaduh lah kan. Ni aku punya, ni tulisan saya. Tapi sebab saya tak suruh kata letak keseluruhan manuskrip, kita letak sedikit snippet lah, dia panggil snippets kan. Kita letak, dengan cara tu orang akan nampak, oh ini dia sebenarnya dia tulis sebagai tentang ini, dia tulis tentang ini. Contoh seperti saya sendiri, bila saya tulis buku surat terbit, saya banyak berkongsi tentang ilmu-ilmu surat terbit. Orang lain nak
kongsi-kongsi lah. Orang lain nak ambil lah. Nak share balik pun tak ada masalah. Tapi bila kita tulis buku, orang nampak bila kita tulis kita punya media sosial tu, dia akan nampak credibility. Bila orang nampak credibility kita, kita terbitlah apa pun, orang nampak, oh dia memang selalu tulis tentang ini, kita tahu credibility dia, kita akan beli buku dia. Selalunya begitu. Jadi bila datang jumpa saya cakap, kita akan tengok dulu manuskrip. Kalau manuskrip ni tak mengikut trend, satu perkara yang selalulah penulis saya tengok kan, mesti tanya saya, "Puan, trend sekarang apa? Trend sekarang apa?" "Oh, saya nampak tahun ni trend novel." Tak, novel setiap tahun ada. Tanya Manis, setiap tahun ada novel, betul tak? Tanya orang yang buat novel semua, Mangosteen ke apa, semua novel setiap tahun ada. Tak ada trend. Novel daripada zaman saya Ahadi Akasha dulu, kan, zaman kreatif ni, daripada zaman Sridia, zaman ni semua, kita novel memang setiap tahun akan ada. Semua dia tak ada kira trend atau tak trend. Sebab bila kita menulis ikut trend, kita akan penat. Dan kita takkan dapat menulis sesuatu yang betul-betul masak. Kita akan menulis dalam keadaan tergesa-gesa. Kita akan menulis dalam keadaan yang aku mesti nak kena terbit sebab nak kena ikut trend. Percaya cakap saya, setiap kali bila kita akan tengok ada trend, contoh trend buku healing ini antara dapatan saya, sebab saya sebelum saya sebagai seorang konsultan penerbitan secara full time, saya bekerja dengan beberapa syarikat penerbitan. Jadi kalau tengok contoh tahun 2023-2022 lebih kurang macam tu, trend buku healing. Tapi sebenarnya buku healing ni sebelum-sebelum tu pun dah ada sebenarnya. Dia cuma apa? Cuma tak hype. Cuma orang tak cerita. Itu saja. Jadi saya cakap, kalau kata dah ada manuskrip dah siap, kita tengok. Kalau tak ikut trend, terbit bila-bila masa pun tak apa. Kumpul duit 100 tu mungkin bermula dengan pembaca kedua, 160 tu mungkin bermula dengan editor. Dan saya cakap, kalau kita nak save budget lah, jangan sekali-kali kompromi bab editing. Jangan sekali-kali kompromi bab suntingan tata bahasa, ejaan. Sekali kita terbit buku yang tak masak, yang bahasanya kan, kalau kita baca pun aduh kan. Kali kedua kita print, walaupun print yang pertama 1000 habis, kali kedua kita nak terbit, orang dah tak percaya. Nampak tak? Maksudnya kena prioritikan kat editing tu. Ya, betul. Kalau tak editing pun proof lah. Soalan. Ada setengah penulis, dia tidak menggunakan perkhidmatan editor, tetapi menggunakan khidmat guru sekolah yang mengajar bahasa Melayu untuk menyimak dan menyunting. Jadi apa respon orang penerbitan sendiri tentang perkara ini? Adakah ini satu isu ataupun satu pilihan yang boleh dipertimbangkan? Kalau setakat nak semak ejaan, boleh je melalui guru bahasa Melayu, tak ada masalah. Tata bahasa saya percaya, guru-guru bahasa Melayu di Malaysia ni bagus tata bahasanya, saya percaya. Cuma beza dia, editor ataupun penyunting ni, dia sebenarnya bukan semata-mata semak ejaan, semak tata bahasa, tak. Sebenarnya kita lebih daripada tu. Kita akan semak struktur bahasa tu sendiri, sesuai tak dengan sasaran, pembaca sasaran. Perkara pertama yang selalu saya cakap, kalau tengok manuskrip, siapa pembaca sasaran kita? Kalau pembaca sasaran kita budak-budak, boleh santai, tapi janganlah santai sangat sampai ejaan kita ju, macam tu kan. Kita ada JER lah kan, ejaan begitu. Santai ni tak sama dengan bahasa pasar. Sebab bahasa bercakap dengan bahasa menulis lain. Jadi bahasa pasar jangan gunakan dalam buku. Itu yang kata kalau macam bila sampai manuskrip kepada editor semak, kita minta rombak balik penulisan. Kebanyakan penulis dia kata, saya punya sasaran ni budak remaja cakap macam ni lah kan. Tapi dia takkan sama. Betul takkan sama. Mungkin untuk khalayak kita pada hari ini, bila bercakap tentang editor,
pemilihan editor ini juga bergantung kepada jenis bacaan yang biasanya dihadam oleh editor akan menentukan kualiti suntingan dan kefahaman dia terhadap teks. Contoh katakanlah beliau menghasilkan buku sejarah dan editor yang dipilih itu disebabkan harganya lebih murah ataupun boleh buat lebih cepat, tidak pernah pun sentuh ataupun baca buku sejarah. Dia lebih kepada buku-buku remaja, novel dewasa misalnya. Dari segi bahasa mungkin tidak ada isu, tetapi editor ni ada sedikit kekurangan, iaitu dia tidak boleh memberi respon ataupun maklum balas berdasarkan fakta ataupun isi kandungan bahan tersebut. Malah ada dalam keadaan yang mana dia mengekalkan saja gaya penyampaian penulis itu, dalam keadaan bila hasil akhirnya itu diterbitkan, orang susah nak faham sebab dia tak tahu bagaimana nak sampaikan konteks ilmu tu dalam bahasa yang bersesuaian. Jadi tuan-tuan dan cik-puan, pemilihan editor ni bukan sekadar isu murah ataupun mahal ataupun cepat ataupun lambat. Perlu tanya juga, sebelum ni tuan ataupun cik-puan pernah menyunting buku apa? Tempoh selamat. Kita tanya lagi. Tempoh selamat untuk kita hantar manuskrip pada editor ni berapa lama? Maksudnya waktu dia boleh bekerja dengan tenang. Tempoh selamat paling minimum 2 bulan. Untuk keseluruhan buku siap lah. Daripada suntingan, layout, cover, kita cakap 2 bulan. Kalau proof content saja, proof content ni kita tengok ketebalan buku. Contoh yang macam saya sendiri, bila saya bekerja, editing saya akan buat sehari 20 muka surat sahaja. Dia 20 muka surat ataupun sekurang-kurangnya 2 atau 3 bab lah. Kita bergantung kepada ketebalan. Sebab satu, kalau buku, contohlah buku macam baru saya ada edit buku sejarah lah. Bila kita edit buku sejarah ni, kita nak kena semak semula fakta. Walaupun sebenarnya penulis tu memang dah buat kajian ke apa ke, betul. Kita percaya penulis ni dah buat kajian. Tapi sebagai editor kita ada satu tanggungjawab. Tu orang tanya saya, macam nak jadi editor? Saya cakap senang je, nak jadi editor kena rajin. Dia ada satu tanggungjawab yang mana bila kita edit buku tu, kita nak sampaikan ilmu tu. Penulis nak sampaikan ilmu, melalui kita nak sampaikan ilmu pada orang. Kita kena betul-betul semak, betul tak, tepat tak apa yang kita punya penulis tu ni. Dan satu lagi, penulis ni dapatkan rujukan daripada mana? Rujukan dia, sebab baru-baru ni saya jumpa seorang lagi kawan lah. Dia kata, kalaulah penulis dia salah ambil rujukan, apa tanggungjawab kita sebagai editor? Kan? Kita kena maklum lah pada penulis. Ni rujukan ni sebenarnya rujukan yang salah. Sebab sekarang ni dah banyak sangat masalah AI, masalah yang kita tak betul-betul mengikut buku ataupun mungkin daripada website yang orang kata bukan yang betul lah kan. Saya editor sebagai editor non-fiction, tapi saya susah sikit nak edit buku-buku agama. Contohnya kan, kita pun tak berapa mahir kan, hadis, ayat Al-Quran. Contoh macam Tuan Ajwad. Tuan Ajwad pun editor juga kan. Sama. Tuan Ajwad sendiri mengedit buku-buku agama, buku-buku yang orang kata macam novel pun saya pun tak boleh. Sebab bukan forte saya untuk menulis, untuk mengedit novel. Saya tak tanya soalan kat Tuan Ajwad. Kita patah balik. Sebab dia boleh jawab soalan gini. Tuan Ajwad, contoh kan, macam bila apa yang dah ada tangan, contoh manuskrip yang dah ada di tangan, penulis tu dah ada manuskrip, dah siap, dapat pula manuskrip yang mungkin pada pandangan tuan tak masak, tak kemas, ataupun dari segi isi dia tu tak cantik lah. Macam mana Tuan Ajwad berurusan dengan penulis macam ni? saya bagi 2 situasi contoh sebenar lah. Contoh pernah jadi, penulis dia datang, dia bawa manuskrip dia dah siap, tapi kita sebagai editor kita tengok sekali lalu dulu kan, bahan ni bagus, tapi terlalu banyak benda yang perlu diperbetulkan, sampaikan. Dia menjejaskan kualiti editing itu nanti. Maksud saya ialah,
Editor boleh buat, tapi dia tak sama kalau editor yang betulkan dengan penulis yang baiki manuskrip sendiri. Tak sama. Contohnya kalau dia serah juga kepada editor, editor akan buat dan dia akan hanya touch up. Maksud saya ialah dia macam make up lah, make up. Kita make up memang boleh nampak cantik, tapi kita tak sama dengan orang yang menjaga kulit dia dengan cara pemakaian yang betul. Jadi kalau situasi yang sesuai, editor boleh balikkan semula manuskrip itu kepada penulis, tapi bukan kosong lah. Editor akan bagi feedback. Okey, bagaimana yang kena betulkan, apa isi yang tak cukup, apa penulis perlu take note, kesalahan-kesalahan yang penulis ni kena betulkan. Itu cara yang terbaik lah. Dalam keadaan yang masa buat ada lagi lah. Cuma kebanyakannya isu biasanya editing ni part-part dana atakilah baru nak cari editor. So kalau situasi macam ni, situasi kedua ni masa dah tak banyak, PBKL dah nak start, baru nak hantar editing. So kita sebagai editor, kita ada tanggungjawab tu. Kita tegur, kita beritahu kalau katalah terbit juga dalam keadaan ini, risikonya sekian-sekian. Okay. Dan kita pun boleh deliver sekian-sekian. Contohlah ada nak minta dalam seminggu kan, orang kata 2 minggu, 2 bulan. Tapi yang ini dia nak minta seminggu nak siap. Ada. Nak editing dan proofreading. So, ini saya rasa kes biasa sebenarnya, kes biasa dalam industri. So kita beritahu lah, boleh, tapi limitationnya apa? Maksudnya saya boleh buat ini. Dan saya akan tercicir ataupun saya tak boleh buat dalam keadaan ini. Mungkin saya tak boleh nak semak struktur, mungkin saya tak boleh nak semak isi itu. Maksudnya isi itu ialah kefahaman supaya ayat itu mudah difahami oleh pembaca. Saya hanya boleh semak tata bahasa, kalau ada kesalahan-kesalahan yang obvious. Kalau buku agama mungkin dalil yang digunakan, rujukan, itu sahaja dalam tempoh seminggu. Itu sebenarnya dah banyak lah dalam seminggu kan. So kita bagi tahu. So ini yang kita kena bagi tahu kepada penerbit ataupun penulis supaya kita meet the expectation lah. Sebenarnya kita salah pada mereka. Dan pernah jadi kes macam itu, akhirnya mereka teruskan juga dan kita buat kita. Cuma mereka akan push lah siapa-siapa yang boleh push supaya terbit juga dalam keadaan itu. Cuma tak cantik lah. Jadi saya nak cuba fahamkan Okay. Bermaksud, pertama, editor boleh menolak manuskrip tersebut daripada sebarang proses suntingan, tetapi memberi maklum balas. Betul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, lebih singkat masa yang diberi kepada editor, risiko lebih daripada kekuatan. Betul. Maksudnya kalau kita lihat di threads, semalam ada perbincangan sebenarnya, iaitu betapa menakutkan dunia threads sekarang. Sebab pembaca sangat cerewet sekarang berbanding 10 tahun lepas. Sikit kesalahan buku, baik pada segi fakta ataupun ejaan, dia menjadi satu perbualan yang dingin, perbualan yang besar dalam threads. Dan ia mencetuskan ragu-ragu kepada prospek atau bakal pembaca terhadap buku tersebut. Sebab tu kita kena tangani buku tu. Lebih baik buku tu lewat sedikit diterbitkan berbanding dihujani ataupun direjam dengan batu kutukan. Direjam tuan-tuan. Dia tak ada berlembut-lembut lagi dah. Dia snap gambar. Serang terus. Dan kita dah faham kenapa jadi begitu. Dua faktor. Satu, kalau suara terbit suara terbit dia hantar buku tu last minute, kurang sebulan, dengan harapan dapat masuk pesta buku lah puan. Bolehlah puan, cubalah puan. Kalau dapat editor yang beritahu risiko-risiko macam tuan tak apa. Boleh insya-Allah kita cuba yang terbaik. Kita tak tidur tu. Tiba-tiba dapat terburuk. Penghujung ni jadi lain pula kan. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, kualiti datang bersama masa. Kualiti datang bersama masa. Dan tadi saya tunjuk RM100, RM50, RM10. Semua tu ada kemungkinan untuk terbit. Tapi prinsip dia senang je. Lagi kecil duit, lagi banyak usaha dari sisi penulis perlu diusahakan. Kalau nak jimat dari segi suntingan, saya ada satu teknik yang saya buat sebelum ni lah, iaitu kalau duit tu tak ada, betul-betul tak cukup lah, nak bayar RM1,200 ke, nak bayar RM700 pun tak ada duit, saya akan bermula dengan 3 bab yang saya tulis. Saya minta editor tu buat saya makan 3 bab sahaja daripada 21 bab. Okay, daripada 3 bab yang tuan-tuan hantar, upah editor untuk bagi suntingan dan juga ulasan, itu
dijadikan benchmark untuk siapkan bab 4 hingga bab 21. Jadi kita dah turunkan paling kurang 50% ke 60% kesalahan-kesalahan. Sebab penulis ada DNA tersendiri tau. DNA salah eja, salah susun ayat, salah petik fakta, macam-macam lah. Dia sebab dah jadi kebiasaan. Jadi bila dah ada bahan yang telah disunting, kita akan gunakan bahan tersebut untuk kurangkan. Dan ada juga setengah penulis yang mana dia bekerja mengikut bajet. Dia memang hantar, bajet aku untuk mungkin dalam berapa 30 halaman saja. Editor terima tuan-tuan, jangan risau. Dia tak ada kata, alah sikit sangat ni puan, tak. Asalkan dia boleh tangani manuskrip tu dalam keadaan gembira dan dia dapat lihat naskah tu bersih, bagi dia itu adalah kerja yang paling cantik yang dipersembahkan kepada pembaca. Jadi biar berdikit-dikit, ikut berdasarkan apa ada dalam tangan. Kalau RM100, apa dia punya tahap-tahapnya. Dalam kes tadi sebut tentang penerbit dan suara terbit, mungkin tuan-tuan dan cik puan yang merancang hendak menghasilkan buku dan dihantar kepada rumah penerbit, penerbit bekerja dalam dua keadaan, unsolicited dan solicited. Unsolicited manuskrip bermaksud manuskrip yang terbuka untuk dihantar, tanpa apa-apa tema, tanpa apa-apa topik yang dicari oleh penerbit. Dan situasi itu menarik sebab apa? Ada setengah manuskrip itu ditolak dengan perubahan. Bermaksud kami tak boleh hasilkanlah buku permainan warisan anak-anak, permainan tradisional kan, sebab kami tak ada kemahiran untuk menghasilkan buku tu. Tak ada rak pun di kedai buku, rak khas untuk permainan tradisional. Tapi kami boleh cadangkan begini, aktiviti hujung minggu keluarga berasaskan permainan tradisional. Sebab apa? Penerbit nak masukkan buku tu ke dalam rak parenting, rak kekeluargaan. Sebab rak tentang warisan tak ada di kedai buku. Jadi sebab itu bila ditolak, bukan bermaksud manuskrip tidak bagus, tetapi kita perlu ambil tahu bentuk buku yang biasanya diterbitkan oleh penerbit tersebut dan selarikan dengan idea kita. Kita bentukkan peluang kedua terhadap buku itu. Jadi daripada unsolicited manuskrip tersebut, dia dapat selari dengan tema penerbit. Itu yang pertama. Contoh yang paling mudah, tahun lalu Major Dr. Prabha, beliau nak menghasilkan buku bersama isteri beliau berkaitan tentang peribahasa. Dan uniknya buku tu ambil masa sebenarnya untuk dibincangkan oleh pihak penerbit. Akhirnya keluar satu model. Beliau senaraikan sejumlah peribahasa yang dapat dikaitkan dengan pengurusan dan juga teori pengurusan hidup moden. Dia adalah dia punya carta pie tu. Kemudian dikaitkan, kalau hendak nak mendapatkan ruyung, kalau tidak dipecahkan ruyung, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Itu yang bagus, saya dikepit oleh editor. Jadi kalau penulis salah, dia tidak dipersalahkan tetapi disempurnakan oleh mereka. Itu bagus kawan dengan penerbit, dengan editor. Okey. Jadi dikaitkan dengan salah satu teori moden pengurusan. Jadi benda-benda begitu kita perlu. Yang kedua adalah solicited manuskrip, iaitu ini ada kes yang kerap berlaku. Penerbit nak hasilkan satu judul tapi penulisnya tidak ada. Pernah berlaku. Dan pernah juga berlaku yang mana manuskrip yang dihantar oleh penulis tidak memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan oleh penerbit, tetapi penulis tersebut tak nak ubah, dia tak nak tukar apa-apa. Mungkin dia dah terbiasa dengan konteks tu, tulisan akademik biasanya. Penerbit ambil konsep, dia tak ambil proposal, dia ambil konsep buku tu dan dia serahkan kepada penulis yang senang nak bekerjasama. Itu contoh kes yang benar berlaku dalam kalangan ahli akademik. Dia ada kesombongan akademik, iaitu mempertahankan apa yang tulis. Tapi realiti penerbitan buku berbeza untuk bacaan umum. Pensyarah ni dah hantar satu buku tentang penggunaan Google. Penggunaan Google. Tajuknya besar tau. Jadi editor sarankan boleh tak ubah suai supaya selari dengan pembaca umum. Dia tak nak ubah, dia start. Sebab ilmu nak mengubah balik manuskrip tu perlu kepada
menurunkan laras dia untuk mendengar pada perspektif yang baru. Jadi tak boleh. Tapi editor nak terbitkan buku tu, dia kata memang orang tengah cari tentang Google. Jadi dia serahkan pada saya, dia kata okey, kita nak buat buku tentang macam ni, tapi persyarat ni nak kekalkan begini. Okey, kau boleh buat tak ubah sedikit. Okey, jadi bila saya duduk, saya buat satu proposal urus bisnes dengan Google. Kalau buku bersyarah tu dia cerita tentang Gmail, kat bawah tu fungsi signature. Kan ada fungsi signature. Technical lah. Sampai kat saya revamp fungsi signature untuk memperkenalkan produk susulan. Contoh letak link e-book dan sebagainya. Sebab konteks tu sangat penting untuk memastikan buku tu sampai. Jadi benda-benda begitu kita kena faham untuk penerbit. Saya rasa dia masalahnya ialah sebab bila tuan dah selesaikan siapa berbaca sasaran, barulah jelas nak tulis buku tu konteksnya apa. Betul. Kenal pembaca tu dulu. Kena membaca. Dia isu begini tau, banyak penulis dia nak menghasilkan buku agar dibaca tanpa memberi masa untuk memahami pembaca. Dia tak kenal mad'u, jadi dakwahnya dakwah hukum, bukan dakwah yang lembut. Bil hikmah ni tak ada. Ada bil fakta je. Dia tahu fakta ni benar, kebenaran perlu diberitahu. Tetapi kebenaran memerlukan kelembutan dan kelenturan. Dan itu datang daripada kata isteri saya lah, nak jadi penulis, jadilah pendengar yang baik. Betul. Dah Tuan Ajwad dia jadi pendengar aja sekarang ni. Tuan Zamri tak ada soalan untuk Tuan Ajwad? Nak buka? Kita dah buka untuk Kita nak buka untuk soalan Untuk soalan. Kita ada masa lagi 17 minit. Kita ada sedikit cenderahati lah. Ada 5 sebenarnya. Kita akan buka siapa-siapa yang nak tanya soalan. Kita ada penulis, kita ada editor, kita ada konsultan penerbitan. Ada yang nak tanya soalan? Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami tentang sesi ini, sangat berguna. Soalan saya yang pertama ialah kita sedar sekarang ni AI semakin menjuarai dunia penulisan. Dan kita tahu bila kita tengok FB, kalau penulis, kita tahu itu adalah bahasa mesin, bukan gaya penulis yang sebenar. Jadi bagaimana kita sebagai penulis kekal relevan untuk memastikan kita seiring dengan gelombang AI ini. Kita tidak boleh tolak sebab dia adalah perubahan yang memang merubah segalanya. Jadi itu soalan saya sebenarnya kepada penulis dan juga pada penerbit. Terima kasih untuk soalan. Puan boleh saya tahu nama Puan? Puan Hidayah. Okey, terima kasih. Saya nak buat soalan dulu ke? Terus saya jawab cuba dengan ringkas lah. Mungkin Tuan Zamri ataupun Puan nak sambung sikit kan. Saya jawapan satu yang ringkas supaya menjawabkan masa kita ni. Saya baru dia tulis satu bab dalam buku kenal inilah macam mana kita nak menulis buku menggunakan AI. Cuma ini penulisan akademik lah, tak sesuai kita nak cerita secara umum. Cuma poin paling penting ialah bila terlalu banyak orang menggunakan AI sekarang ni, dulu dia jadi satu advantage kepada penulis-penulis yang guna AI. Sekarang dia jadi disadvantage pula sebab terlalu banyak orang menggunakan AI. Kita nampak gaya bahasa AI ni ada pattern tertentu. Jadi dia jadi advantage kepada penulis yang telah bermula sebelum wujudnya AI ni. Saya pernah bincang benda ni tahun lepas dengan Tuan Zamri juga. Siapa yang bermula menulis, walaupun dia tak tulis buku, tapi dia bermula menulis di media sosial ke, artikel, blog dan sebagainya, dia boleh kenal pasti, oh begini keunikan ataupun gaya bahasa atau kita panggil suara penulis tu. Jadi bila ada AI ni, orang yang sama yang dia dah kenal, oh ini gaya bahasa aku, dia menulis dalam keadaan yang sama dengan gunakan originality dia, keunikan dia, orang akan nampak dengan jelas bahasa yang AI tulis dengan bahasa yang penulis tu tulis sendiri. Ataupun dia guna AI tapi dia edit balik guna gaya bahasa dia. Jadi dengan cara ini penulis tetap dapat bertahan, tetap dapat menyaingi pun penulisan-penulisan yang gunakan AI. Cuma kalau tanya saya, tak ada masalah pun kalau kita nak gunakan AI, asalkan kita tidak bajakkan otak kita. Kita pajakkan otak kita supaya kita tidak berfikir lagi.
Sebab penulisan ini adalah alat untuk kita berfikir. Jadi kita gunakan AI sebagai bantuan sahaja, bukanlah untuk kita menggantikan diri kita yang menulis. Jangan copy paste lah. Jangan copy paste itu saja. Ni dah buat, copy paste, habis. Okay. Ada soalan kedua kita Saya tambah sikit. tambah sikit. Proses yang saya gunakan ya untuk menggunakan AI. Yang pertama, kita kena faham akal menguasai alat, bukan alat menguasai akal. Kata tuan tadi lah, memajak otak pada sistem kan. Okay, kita kena faham dulu apa objektif hujung yang kita nak capai. Okay, saya perasan sekarang ni banyak iklan yang kata sekarang boleh menulis buku sesingkat 10 minit. Pada saya itu petunjuk alat menguasai akal. Jadi bagaimana kita nak gunakan? Yang pertama, untuk kita memurnikan teks. Sebab kadang-kadang bila kita tulis, kita rasa keliru dengan tulisan kita sendiri. Apa benda aku nak cakap ni? Kan? Jadi AI ni, dia akan membaca mesej tu secara keseluruhan, dan adakah ini yang tuan maksudkan? Dia structurekan balik ayat tersebut. Pada saya tak ada isu. Masih ada ketulinan, masih ada originality, kerana origin, asas kepada ayat tu datang daripada kita. Jadi bila AI mencantikkan, dia mencantikkan daripada sumber yang sedia ada. Bukan kita beri arahan, tuliskan kisah sedih saya menjual nasi lemak pada usia 7 tahun. Dia pun tulis bagi pihak kita. Itu alat menguasai akal. Dia mesti akal. Sebab kita mesti ambil ruang untuk menjadikan, contoh ChatGPT alat untuk mengajar kita menulis dalam keadaan sedar. Jadi akan datang bila kita ulang proses menulis untuk buku yang lain, kita tahu, oh dulu aku ada isu kat sini, ayat aku berlapis-lapis. Sebab kita dah bermula daripada akal dahulu sebelum alat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita gunakan AI untuk mencabar kita dengan mengkritik bab tersebut. Tujuannya untuk dia kenal pasti mana lompong ataupun kekurangan terhadap teks kita. Kadang-kadang kita ada shock sendiri sebab lama dah dalam bidang tu, tapi kita lupa siapa pembaca kita. Jadi dia akan beritahu, okey tuan, bagaimana jika tuan sentuh tentang perkara ini, ataupun dia akan kritik, betul ke tuan betul-betul yakin dengan kenyataan ni, apa buktinya, apa dalilnya. Jadi minta dalil pula kat kita kan. Jadi kita pun kena cari sumber. Jadi pastikan akal mengawal alat, bukan alat mengawal akal. Okey, kita dah penghujung. Dah penghujung. Kita pergi cerita sikit lah ada orang tak 5 minit ni. tentang buku. Okey, tak apa, ni nanti kita ada lagi hadiah seperti ini. Kita minta maaf tak dapat nak ambil soalan. Tapi selepas ini Tuan Ajwa, Tuan Zamri dan saya sendiri akan berada di belakang di stesen buku, betul-betul di belakang, di depan pentas ini. Kita ada 2 buku yang kami baru saja terbitkan, iaitu Seni Menulis buku pertama, yang ini adalah hasil tulisan Tuan Ajwa Syafiq dan juga Tuan Zamri. Untuk pengetahuan, ini adalah buku pertama Tuan Ajwa yang diterbitkan. Selama ni dia menentu buku. Selama ni sentuh buku orang. Dan buku yang kedua ialah Seni Soterbit buku pertama. Ini adalah buku saya sendiri, yang mana ini pun sama, buku pertama saya selepas bertahun-tahun menguruskan buku orang. Asyik orang tanya, puan bila nak tulis buku, bila nak tulis buku. Okay, saya dah tulis buku, kan. Jadi sesiapa yang datang hari ini membeli 2 buah buku ini dengan harga combo RM70. Sebab satu buku berharga RM40, combo RM70, akan kita ada cabutan bertuah, InsyaAllah. Cabutan bertuah dia yang nombor 1 pertama ialah 0.5 gram, gold bar 0.5 gram. Ini sarapan ni saya pun nak ni kalau boleh, kan. Dan setiap yang datang membeli combo ini akan dapat free gift lah. Kita ada gift bag lah. Okay, jadi saya rasa itu saja. Okay, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir di hadapan ini dan mendengar daripada awal sehingga akhir. Kita mohon tak boleh jadi kalau Zamri Satu lagi panjang nanti dia tambah. Benda ni baru berlaku tuan-tuan. Sebab tadi soalan AI kan, saya dengan Tuan Ajwa sebenarnya bukan sekadar menulis buku, tetapi kita sertakan sekali dengan aplikasi menulis. Betul. Jadi aplikasi tu membantu tuan-tuan untuk capai target 30,000 naskah, 30,000 patah perkataan. Sebab itu yang paling tebal, yang paling minimum lah, sebeginilah lebih kurang.
Dan juga kelebihan dia adalah susunan bab tu boleh dibuat terus. Jadi tak perlulah dalam Word ke apa, kita boleh masuk bila-bila masa. InsyaAllah dia datang bersama dengan buku ini. Jadi usaha kita lah untuk memudahkan penulis baru. Tak perlu ada bakat, asalkan ada mahu, tahu dan mampu. Baik, gitu saja. Tuan Zamri, kalau kita tak potong nanti dia habis. Dia tak nak berhenti dah. Okey, sekian sahaja daripada kami bertiga. Kami mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesalahan atau terkasar bahasa. Kami mohon maaf dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa soalan nanti saya dengan Tuan Ajud akan berada di stesen buku, InsyaAllah.